أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Ashraf, para kepimpinan Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita lagi dan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah ta'ala pinjamkan kepada saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan sentiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah ta'ala dan matinya kita nanti dalam husnul khatimah insya-Allah. Kita sambung pengajian kita tafsir surah An-Nazi'at menggunakan kitab Safwah At-Tafasir susunan Allamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pada malam ini bermula ayat yang ke-21 surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakadzdzaba wa'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, kita terjemahkan ayat yang ke-21. Fakadzdzaba wa 'asa. Sebelum daripada itu, kita terjemahkan sedikit sebelumnya. Kita sedang membincangkan kisah Musa alaihi salam berhadapan dengan Fir'aun la'natullahi alaih, bermula daripada ayat yang ke-15 yang kita dah bincangkan sebulan lepas. Ayat yang ke-15 Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa, adakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah baginda Musa alaihi salam. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru beliau, yakni Musa alaihi salam, di sebuah lembah suci yang bernama Tuwa. Apakah perintah Allah taala kepada baginda Musa? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia, yakni Fir'aun, benar-benar telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, mahu tak kamu wahai Fir'aun, aku tunjukkan jalan kepada Allah, mudah-mudahan kamu dapat mensucikan dirimu daripada dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, mahukah kamu wahai Fir'aun, aku tunjukkan jalan kepada Tuhanmu, mudah-mudahan kamu menjadi takut kepada Allah Ta'ala. Maka Fir'aun pun engkar terhadap dakwah ataupun seruan Musa AS. Fa'arahul ayatal kubra, maka baginda Musa AS setelah daripada engkarnya Fir'aun, baginda Musa pun memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra, tanda yang besar. Jadi di sini ada dua pendapat ulama tanda yang besar. Sama ada pendapat yang paling kuat, baginda Musa AS baling tongkat jadi ular, ataupun baginda Musa tunjukkan tapak tangannya yang menjadi putih yang bersangatan, bukan cacat cela. Maka masuklah kita pada tafsiran kita pada malam ini. Fakazzaba wa 'asa. Fa maka kazzaba, dia tetap juga mendustakan. Siapa dustakan?
Fir'aun laknatullahi alaih tetap sahaja mendustakan baginda Musa alaihi salam. Sekalipun baginda Musa alaihi salam telah mempertunjukkan satu mukjizat yang sangat besar, yang sangat hebat, iaitulah bertukarnya tongkat kepada ular. Wa asa, dan dia terus juga memaksiati Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu tunduk pada Allah taala. Fakazzaba, maka dia terus mendustakan, wa asa, dan tetap memaksiati Allah Subhanahu wa taala, menzahirkan kehebatan diri dia, kebongkakan diri dia, kesombongan diri dia. Tafsir kata, ay fakazzaba fir'aunu nabiyallahi Musa wa asa amrallahi ba'da zuhuri tilkal mu'jizatil bahirah. Yakni Fir'aun laknatullahi alaih terus sahaja mendustai baginda Musa alaihi salam, dan dia melanggar perintah Allah Ta'ala walaupun selepas terzahirnya, setelah diperlihatkan mukjizat yang besar tadi. Mukjizat apa? Bertukarnya tongkat kepada ular. Seperti mana kita tahu, ibu-ibu, ayah-ayah, tukang sihir Fir'aun pada masa itu dia baling apa? Dia baling tali. Dia baling tali, maka tali itu pada pandangan manusia biasa, pada pandangan rakyat jelata biasa, tali itu merupakan seekor ular, merupakan ular-ular yang hidup. Tetapi hakikatnya bukan ular, hanyalah tali yang dipernampakkan pada mata kasar manusia seperti ular. Apabila sahaja baginda Musa alaihi salam baling tongkat, tongkat itu jadi ular yang sebenar. Fa idza hiya hayyatun tas'a, seekor ular besar yang melengkar-lengkar di hadapan ular-ular palsu tersebut. Maka Fir'aun terkejut dan seluruh tukang sihir Fir'aun pun terkejut, kerana memikirkan ini bukan sihir, ini betul-betul hebat ni, ini bukan kuasa manusia ni. Ini ada satu kuasa ghaib yang diberi pada yang membantu Musa alaihi salam. Pun begitu masih lagi Fir'aun tak mahu beriman dengan Musa alaihi salam kerana sombong dan mungkar dia. Summa adbara yas'a, summa kemudian adbara Fir'aun tak kala dia nampak tongkat tukar kepada ular, dia pun adbara, dia pun berpaling ke belakang sikit. Berpaling ke belakang, adbara daripada perkataan dubur ni belakang kan. Adbara dia membelakang. Yas'a dalam keadaan tergesa-gesa. Yas'a ni ada dua tafsiran. Pertama, perkataan yas'a daripada sa'a yas'a, yang kita kata sa'i itu berlari-lari dalam keadaan tergesa-gesa. Adbara yas'a, dia berlari ke belakang dalam keadaan tergesa-gesa. Pasal apa? Takut ular ada kat depan mata. Ular betul. Pendapat satu lagi, yas'a maksud dia, yas'a seperti mana firman Allah, yas'auna fil ardi fasada, bersegera buat kerosakan atas muka bumi. Dah nampak depan mata mukjizat Nabi Musa AS, kerana sombong dan takabur tak nak tunduk dengan Nabi Musa, bahkan makin bertambah takabur kepada Allah Ta'ala, takabur sombong kepada dakwah Musa AS. Itu pendapat yang kedua, perkataan yas'a. Kita ambil pendapat pertama, iaitu yas'a. Kita tafsir ni ambil pendapat pertama, yas'a maksudnya dia berlari ke belakang sedikit dalam keadaan tergesa-gesa, seperti mana kita buat perbuatan sa'i. Tafsirnya aywalla mudbiran hariban minal hayyah, dia berpaling ke belakang, lari daripada ular besar yang datang daripada tongkat tadi. Yusri'u fi masyihi, bersegera pada perjalanan ke belakang dia tu. Min hauli ma ra'a, kerana takut apa yang dia lihat. Dia takut lihat ular besar yang hakiki, ular besar yang bukan main-main, memang ular betul. Tongkat bertukar sepenuhnya menjadi ular, maka dia pun lari ke belakang. Adakah lepas dia berasa takut tu maka dia pun tunduk pada Allah? Tidak, dia makin sombong. Apa dia buat? Apa yang Fir'aun buat, ibu-ibu, ayah-ayah? Allah kata fahasyara, fa maka hasyara, dia himpun. Hasyara, dia himpun. Siapa himpun? Fir'aun himpun tentera-tentera dia. Fir'aun himpun segala bala tentera dia. Fanada, maka dia pun berteriak.
Dia pun kumpulkan semua bala tentera dia dan dia mengucap secara teriak. Ai fajama'as saharata wal junuda wal atba'a. Maka dia pun menghimpunkan segala tukang sihir dia dan dia menghimpunkan segala tentera dia, dia menghimpunkan segala pengikut dia. Wa waqafa khatiban finnas, dan dia berdiri di hadapan seluruh manusia, rakyat jelata yang dikumpulkan, dan dia pun berkhutbah, berucap. Dia kata apa? Dia telah mengucapkan satu perkataan yang sangat jelek, satu ayat perkataan yang sangat jelek, yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala, yang menjemput murka Allah yang sangat hebat. Apa dia kata? Dia kata faqala ana rabbukumul a'la. Dia kata faqala, maka berkata Fir'aun di hadapan seluruh rakyat jelata dia, seluruh tentera, tukang sihir, pengikut-pengikut dia, dia kata ana rabbukumul a'la. Ana, akulah, rabbukum, akulah Tuhan kamu semua, al-a'la, yang maha tinggi. Akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Akulah yang paling layak untuk disembah oleh kamu semua. Jangan tunduk dengan Tuhan Musa ni. Jangan terpedaya dengan Tuhan yang Musa ajak kamu sembah ni. Jangan terpedaya. Akulah Tuhan sebenar yang maha tinggi, yang maha hebat. Dengan tidak rasa segan silunya, Fir'aun berucap demikian depan rakyat jelata dia. Ai faqala, tafsirannya, ai faqala lahum bisautin 'alin. Berkatalah Fir'aun kepada tukang-tukang sihir dia, kepada tentera-tentera dia, kepada rakyat jelata dia dengan suara yang tinggi, ana rabbukum al-ma'budu al-azimul ladzi la rabba fawqi. Dia kata, akulah Tuhan kamu semua, akulah Tuhan kamu semua yang layak untuk disembah, akulah Tuhan kamu semua yang maha agung, yang tak ada Tuhan lain selain daripada aku. Akulah Tuhan kamu semua kena sembah aku. Siapa kata? Fir'aun kata dengan penuh bongkak. Setelah diperlihatkan kepada Fir'aun akan mukjizat terbesar baginda Musa alaihi salam. Maka apa yang Allah Ta'ala lakukan pada Fir'aun? Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Fa, maka akhaza ni maksudnya ambil. Akhaza maknanya ambil, tapi masuk kat sini akhaza ni Allah Ta'ala azab dia, Allah tangkap dia, masukkan dalam azab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cekup dia, kan bahasa kita lah, polis pergi cekup kepada penjenayah. Allah Ta'ala cekup Fir'aun, Allah Ta'ala tangkap Fir'aun, Allah Ta'ala binasakan Fir'aun. Nakalal akhirah, sebagai balasan terhadap al-akhirah, perkataan yang terakhir disebut tadi. Apakah perkataan terakhir disebut sebelum dia mati? Ana rabbukumul a'la. Perkataan yang sangat dahsyat, yang sangat cemar, yang dikatakan oleh Fir'aun sebelum Allah azab dia ni. Dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Allah sangat murka dengan perkataan yang sangat teruk ni. Maka Allah Ta'ala seksa Fir'aun, Allah Ta'ala matikan Fir'aun. Al-akhirati wal ula, dan yang pertama. Al-akhirah yang terakhir, wal ula, ula maksudnya yang pertama. Yang pertama apa? Dulu 40 tahun dulu sebelum Fir'aun kata ana rabbukumul a'la, dulu 40 tahun dulu dia pernah kata ma alimtu lakum min ilahin ghairi. 40 tahun dulu sebelum dia kata ana rabbukumul a'la ni, dia pernah kata juga perkataan yang cemar, tapi Allah Ta'ala biarkan dulu. Allah Ta'ala biarkan dulu. Dia sempat taubat dan sebagainya, tapi dia tak taubat juga. Dulu dia kata apa? Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak tahu ada Tuhan lain selain daripada aku. Bila dia kata? 40 tahun dulu sebelum dia kata perkataan ana rabbukumul a'la ni. Maka Allah Ta'ala kata fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Allah Subhanahu wa taala tangkap Fir'aun, Allah Ta'ala binasakan Fir'aun sebagai nakal, balasan terhadap al-akhirati, perkataan akhir dia tadi, ana rabbukumul a'la, wal ula, dan perkataan cemar pertama dia kata dulu 40 tahun dulu, iaitulah dia kata
Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak tahu ada Tuhan selain daripada aku. Dalam keadaan sombong. Allah Ta'ala cukup benci hamba-hamba dia yang sombong. Allah Ta'ala benci hamba-hamba dia yang tak pandai nak rendahkan diri depan Allah Ta'ala. Hinakan diri depan Allah Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa sebab kita nak sombong depan Allah Ta'ala? Kita siang-siang kita pinjam matahari yang Allah Ta'ala cipta. Cahaya matahari itu kita pinjam, kita tak mampu nak buat. Allah bagi kita cahaya matahari. Malam Allah Ta'ala bagi kita cahaya bulan. Allah Ta'ala bagi kita udara. Allah Ta'ala bagi kita segala macam nikmat. Apa sebab kita nak sombong depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita asal daripada lubang yang hina, daripada lubang ayah. Minta maaf, kemaluan ayahanda kita. Tempat yang hina, kita terpancut daripada situ dalam keadaan hina. Kemudian masuk pula tempat yang hina dalam kemaluan ibu. Keluar juga daripada kemaluan ibu, tempat yang hina, dalam keadaan tak pakai apa-apa. Kita ni maha hina. Kita ni lemah. Kita ni tak ada apa-apa pun, ibu-ibu, ayah-ayah. Asal kita ni tak ada apa-apa. Allah Ta'ala muliakan kita dengan Islam. Allah muliakan kita. Kita tak cari. Kita lahir-lahir saja. Kebanyakan kita ni lahir-lahir saja dalam keadaan Islam, dalam keadaan diazankan, diiqamatkan. Kalau kita tak jaga agama yang Allah hadiahkan percuma pada kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah, kita hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana asal kita. Maka saya, ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita kena jaga sungguh-sungguh agama yang Allah pinjam pada kita ni, yang Allah hadiahkan pada kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan taat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan akhir hidup kita dalam keadaan kita sedang taat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan akhir hidup kita sebelum kita mati menghadap Allah Ta'ala, kita dalam keadaan dah taubat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Saya cakap banyak kali di sini dan di mana-mana saja saya kuliah, jangan sesekali kita tertipu dengan kesolehan, dengan kebaikan kita, dengan ketaatan kita. Kita buat taat, kita buat baik, kita buat soleh, itu semua kerana bantuan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal tu para ulama ajar kita sungguh-sungguh. Kalau timbul dalam hati kita perasaan takabur, riak, ujub pada diri sendiri, rasa diri sendiri hebat, rasa diri kita lah orang soleh, kita lah orang bertakwa, kita lah orang dekat dengan Allah Ta'ala, ini semua bisikan-bisikan syaitan. Hendaklah kita cepat-cepat zikirkan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tak ada daya langsung untuk kita buat taat pada Allah. Tak ada daya kita nak buat taat pada Allah. Wa la quwata, tak ada kekuatan kita nak tinggal larangan Allah Ta'ala illa billah, kecuali hanya dengan bantuan Allah Ta'ala sahaja dapat kita taat Allah. Hanya dengan bantuan Allah Ta'ala sahaja kita dapat kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Illa billah, huruf ba di situ memberi makna lil isti'anah. Ba memberi makna bantuan. Kecuali dengan bantuan Allah Ta'ala sahajalah kita dapat buat taat. Jadi kita minta sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kekalkan kita dalam iman, mati pun dalam iman insya-Allah. Sungguh-sungguhlah kita minta pada Allah. Kemudian Allah kata, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna, sesungguhnya, fi dzalika, pada yang demikian itu. Yang demikian itu apa? Iaitu fi ma dzikra min qissati fir'auna wa tughyanihi. Pada kisah Fir'aun dan pada kisah kemelampauan Fir'aun ini, bukan saja-saja Allah Ta'ala ceritakan pada kita dalam Al-Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah, Al-Quran dan seluruh kisah dalam Al-Quran adalah panduan kehidupan kita. Kalau Allah ceritakan pasal Fir'aun, Allah Ta'ala ceritakan kerana Allah Ta'ala tak nak kita jadi macam Fir'aun. Kita ambil iktibar, jangan kita sombong, jangan kita engkar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak, jadilah kita macam Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna fi dzalika, pada demikian itu, pada kisah Fir'aun dan kemelampauan dia, la'ibratan, benar-benar ada pengajaran. Ibrah ni pengajaran. Allah kata la'ibrah dengan huruf lam. Lam tu kita panggil lam at-taukid, lam penegasan. Terjemah dia benar-benar ada pengajaran. Bukan sekadar pengajaran, tetapi benar-benar pada kisah Fir'aun ini ada pengajaran. Pada siapa? Pada orang liman yakhsha. Bukan pada orang yang dengar sahaja. Tak. Kalau kita dengar tanpa penghayatan, kita tak dapat pengajaran. Kalau kita dengar sekadar menghabiskan masa kita, tak apalah tunggu isyak, dengar-dengar sahaja, kita tak dapat pengajaran.
Kalau kita nak dapat pengajaran daripada kisah-kisah Al-Quran, baik saya yang bercakap pun sama juga. Kalau bercakap kosong saja, walaupun kita bercakap pun tak dapat pengajaran. Mesti hati kita ni pertama sekali, man yakhsha la'ibratan liman yakhsha, benar-benar ada pengajaran kepada orang takut pada Allah. Siapa yang ada sifat khasyah, takut pada Allah Ta'ala, maka apa sahaja kisah dalam Al-Quran jadi pengajaran pada dia. Dia akan hayati dan dia akan fikir betul-betul. Dia akan fikir apakah akibat kalau aku jadi macam dia ni. Maka orang macam ni dapat pengajaran, dapat ibrah, ambil iktibar daripada kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Tapi kalau macam saya kata, kita sekadar dengar sahaja, dapat pahala. Pahala dapat, pengampunan dapat, penghayatan tak dapat, ibrah pengajaran kita tak dapat. Jadi saya dan ibu-ibu, ayah-ayah kena benar-benar usaha untuk takut pada Allah Ta'ala. Bila kita takut pada Allah, Allah akan bagi kefahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Tafsiran dia, ay inna fima zikra min qissati Fir'aun wa tughyanihi, pada apa saja yang diceritakan daripada kisah Fir'aun dan kemelampauan dia, wa ma halla bihi minal adzabi wan nakal, dan apa sahaja yang ditimpakan pada Fir'aun, baik azabnya, baik balasannya, la'izatan wa'tibaran liman yakhafullaha azza wa jalla, benar-benar padanya itu ada pengajaran dan iktibar kepada siapa yang takut pada Allah Ta'ala saja. Pengajaran dan iktibar kepada siapa? Siapa yang takut pada Allah Ta'ala. Wa yakhsha iqabahu, dan takut pula terhadap akibat yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang ingkar. Habis kisah mengenai Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun laknatullahi alaih, bermula daripada ayat yang ke-15 hinggalah kepada ayat yang ke-26. Itu kisah dakwah Fir'aun, dakwah Musa kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Kita masuk kepada tajuk lain, bermula ayat yang ke-27. Firman Allah Ta'ala, antum asyaddu khalqan amis sama', itu kan. Walamman tahal hadithu an qissati taghiyah Fir'aun, tak kala telah habis selesai cerita mengenai kisah si pelampau Fir'aun, raja'a ila munkiril ba'si, Allah Ta'ala kembalikan balik kita kepada kisah orang-orang yang memungkiri adanya hari kebangkitan. Ayat 27 ni Allah Ta'ala nak cerita balik pada kita kisah mereka-mereka yang engkar terhadap adanya hari kebangkitan, orang-orang yang tak percaya adanya hari kebangkitan. Min kufari Quraisy, daripada kafir-kafir Quraisy. Khusus ayat ni untuk kafir Quraisy, tapi maknanya umum untuk kita semua. Fanabbahahum ila athari qudratihi, maka bermula ayat 27 ini Allah Ta'ala peringat pada saya, pada ibu-ibu, ayah-ayah mengenai kesan-kesan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ni dia maha berkudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu qadir. Allah maha berkudrat. Allah maha berkudrat. Allah maha mampu untuk cipta apa sahaja. Pasal tu kalau kita baca Yasin, antara doa yang dikarang oleh para ulama, apa dia? Ya man khazainuhu bainal kafi wan nun. Wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Tuhan, ya man khazainuhu, yang segala khazanah-khazanahmu ni ya Allah, bainal kafi wan nun, antara kaf dengan nun. Allah kata dalam surah lain, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya segala perintah Allah Ta'ala itu, bila dia nak lakukan sesuatu, idza arada syai'an, dia berkehendakkan sesuatu, ay yaqula, cukup sekadar Allah Ta'ala berfirman, kun, jadi, fayakun, maka jadilah apa yang Allah Ta'ala nak buat. Ibu-ibu, ayah-ayah, perkataan kun itu pun Allah Ta'ala tak berhajat. Untuk sebut kun itu pun Allah Ta'ala tak berhajat. Tapi kenapa Allah kata dalam Quran? Supaya memahamkan kita ni, manusia ni, akal kita ni tak sampai kalau Allah tak kata macam tu. Nak kata Allah Ta'ala ni
Untuk buat langit, cipta langit dengan sesempurnanya, cukup sekadar Allah Ta'ala berfirman kun sahaja. Bahkan kun dibuat daripada huruf apa? Kaf dengan nun kan. Sebelum kaf dan nun itu bersambung, bertemu untuk jadi perkataan kun, dah sempurna dah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebat, maha hebat Allah Ta'ala. Allah maha berkuasa, Allah maha hebat, Allah maha segala-galanya. Siapa pula kita? Kita ni maha lemah, kita ni hamba Allah Ta'ala. Kita dicipta untuk sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demi Allah, tak ada sebab walaupun sebesar zarah untuk saya dan ibu-ibu, ayah-ayah berasa takabur, sombong kepada siapa pun atas muka bumi ini. Ada orang sombong dengan ilmu, ada orang sombong dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan harta. Tak ada sebab kita nak sombong. Kita semua ni maha lemah, ibu, ayah. Kita ni maha lemah. Jadi bermula ayat 27, Allah Ta'ala nak cerita pada kita bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa mazahiri azamatihi, dan zahir keagungan Allah Ta'ala, wa jalalihi, dan kehebatan Allah Ta'ala. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, a antum ashaddu khalqan amis sama' banaha رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. Bermula daripada ayat yang ke-27 sampailah ayat yang ke-33. Allah menceritakan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah, kebesaran Allah Ta'ala ni hari-hari kita kena sebut, kita kena ceritakan supaya masuk dalam hati kita ni kebesaran Allah Ta'ala. Kalau kita tak cerita kebesaran pencipta kita, kita tak cerita kehebatan pencipta kita pada anak kita, pada isteri, pada cucu-cucu, maka apa yang akan masuk dalam diri mereka, dalam diri kita, kebesaran selain daripada Allah Ta'ala. Kita kena sebut selalu. Allah kata, antum, adakah? Pertama tu hamzah, adakah? Antum, kamu semua sekalian manusia. Adakah kamu semua wahai sekalian manusia, asyaddu, lebih susah, khalqan, dari segi penciptaannya, ataupun as-sama', langit. Allah Ta'ala tanya kita semua, adakah kamu lebih susah untuk aku cipta, ataupun langit yang lebih besar tu susah untuk aku cipta? Ibu-ibu, ayah-ayah, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, semuanya sangat mudah pada Allah, tak ada beza. Cipta manusia pun mudah, cipta langit pun mudah. Tapi sekadar menimbangkan dengan akal manusia kita ni, kita nampak apa? Kita ni manusia kecil. Langit tu Masya Allah besar sebesar-besarnya langit. Maka nak kata apa? Kita ni lagi mudah lah. Manusia ni kecil je, mudah je. Langit tu besar. Allah buat perbandingan. Bandingkan langit dengan kamu ni. Langit tu kalau dibandingkan ikut akal kamu wahai manusia, langit ni lagi susah lah nak buat. Tapi pada aku tak ada beza, semua sama. Baik langit ataupun ada makhluk lain yang lebih besar daripada langit, semuanya mudah pada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi antum, adakah kamu asyaddu khalqan, lebih payah ciptaannya, amis sama, ataupun langit yang lebih payah ciptaannya? Al-istifham lit-taqri' wat-tawbih. Soalan ini untuk memperlekeh-lekehkan manusia ni. Untuk Allah Ta'ala suruh kita fikir, kita ni lemah tak ada apa-apa pun, kamu ni manusia lemah tak ada apa-apa, jangan sombong. Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ngajak kamu untuk sembah aku, sembah saja. Muhammad kata lepas mati ada kebangkitan, percaya. Percaya pasal apa? Aku yang cipta kamu ni manusia. Macam saya kata, ayat ni khusus untuk kafir Quraisy, tapi maknanya, pengajarannya umum untuk kita semua. Kita kena ambil iktibar juga. Wal makna, maknanya, hal antum ya ma'syaral musyrikin, adakah kamu wahai sekalian musyrikin Mekah, asyaqqu wa as'abu khalqan am khalqas sama', adakah kamu lebih payah untuk dicipta ataupun langit yang lebih payah untuk dicipta? Allah Ta'ala tanya pada kita semua. Al-azimah al-badi'ah,
langit yang sangat besar, langit yang dicipta oleh Allah Ta'ala tanpa ada plan. Langit tu Allah Ta'ala cipta tanpa ada plan. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada plan, tanpa ada asas, tanpa ada asal. Allah Ta'ala kata kun, jadi, maka jadilah langit yang sesempurna itu. Allah kata kun, jadi, maka jadilah bumi yang sesempurna itu. Tanpa ada plan asal, tanpa ada perancangan dan sebagainya. Fa inna man rafa'as samaa ala azmiha hayyinun alaihi khalqukum wa ahya'ukum ba'da mamatikum. Sesungguhnya dia yang telah meninggikan langit, telah mengangkat langit, dalam keadaan langit itu sangat besar, Allah Ta'ala boleh angkat langit. Hayyinun alaihi, sangat mudah juga pada Allah Ta'ala khalqukum, untuk ciptakan kamu semua wahai manusia, wa ahya'ukum, dan untuk bangkitkan semula kamu semua wahai manusia, ba'da mamatikum, lepas kamu semua mati, hancur tulang belulang hancur jadi tanah, untuk hidupkan kamu balik daripada itu sangat mudah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langit pun mudah, sekadar kamu semua ni yang memang dah ada dah, cuma dah hancur je. Memang dah ada dah kamu ni dulu, cuma hancur nak dihidupkan balik. Daging tu nak dijantum balik saja, tulang tu nak dijantum balik saja. Sangat mudah pada Allah Ta'ala. Fa kaifa tunkiruna al-ba'sa, macam mana kamu boleh memungkiri adanya kebangkitan wahai kafir Quraisy? Kalau kita pun sama, terdetik dalam hati kita, ibu-ibu, ayah-ayah, terdetik dalam hati kita, terfikir yang kita tidak akan dibangkitkan nanti, sama kita macam mereka. Seuntung-untungnya pada malam yang penuh barakah ini, Allah pilih saya dan ibu-ibu, ayah-ayah, kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Sekurang-kurangnya kita peringat balik yang kita satu hari akan mati dan akan dibangkitkan semula, yang kita panggil Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan semula. Mereka itu dah mati dah. Kafir Quraisy zaman Nabi SAW yang menentang Nabi, Allah Ta'ala dah azab, Allah Ta'ala dah matikan. Kita ni Allah Ta'ala bagi peluang dengan kisah-kisah mereka supaya kita jangan jadi macam mereka. Ada peluang lagi untuk saya, ibu-ibu dan ayah-ayah semua kembali sungguh-sungguh pada Allah, taubat sungguh-sungguh pada Allah, sungguh-sungguh kita tanam rasa cinta pada Allah, pada Rasulullah SAW. Sementara masih ada kesempatan, supaya nanti bila kita mati dalam keadaan Allah Ta'ala redha pada kita, kita bangkit pun nanti dalam keadaan Allah redha pada kita. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Satu orang akan dibangkitkan bersama siapa yang dia sayang. Kita sayang siapa? Sayang Nabi SAW. Kalau belum sayang lagi, kita kena usaha sampai sayang Nabi SAW, kerana kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Yang mereka semua ni engkar ni, mereka semua engkar, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan hina. Tapi kalau kita beriman sungguh-sungguh adanya hari kebangkitan, kita beriman sungguh-sungguh, orang yang beriman akan dibangkitkan bersama siapa yang dia sayang. Kalau kita sayang Nabi, kita akan dibangkitkan bersama Nabi SAW. Maka sekaranglah kita buat persediaan sungguh-sungguh, insya-Allah. Ada masa lagi. Ibu-ibu, ayah-ayah, insya-Allah saya masuk saja waktu, saya berhenti dan saya akan terus. Saya tak solat Isyak di sini untuk elak sangka-sangka yang tak mungkin kurang jelaskan. Saya Isyak sekarang insya-Allah di Denai Alam. Saya akan terus pergi ke Denai Alam, kuliah di sana pula. Minta maaf kalau masuk waktu je saya terus berhenti ada masa sikit lagi insya-Allah. Qala Ar-Razi, berkata Imam Ar-Razi, nabbahum ala amrin yu'lamu bil musyahadah. Allah Ta'ala mengingatkan kita semua dengan satu perkara yang kita boleh tahu dengan mata pandangan kita sendiri. Allah kata, antum asyaddu khalqan amis sama', adakah kamu lebih payah dicipta ataupun langit? Langit itu kita nampak tak, ibu-ibu, ayah-ayah? Kita nampak langit depan mata kita, kita nampak langit. Kita nampak langit itu lebih besar daripada kita. Kita naik kapal terbang atas awan, awan itu tak sampai langit lagi. Tak sampai langit lagi. Kita tengok maha kecilnya kita di bawah manusia-manusia, tak nampak dah. Sungai-sungai pun nampak macam apa kecil je. Padang-padang yang luas, bahkan lautan pun kita nampak kecil daripada atas. Pasal apa? Pasal hakikatnya begitulah. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mengingatkan mereka dengan perkara yang mereka nampak depan mata sendiri. Wazalika li'anna khalqal insan ala saghrihi wa dha'fihi idza udhifa ila khalqis sama' ala azmiha wa azmi ahwaliha yasir. Kerana ciptaan manusia, ciptaan saya dan ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita ni manusia,
Di atas kecilnya kita dan dhaifnya kita, lemahnya kita, iza udhifa, bila kita sandarkan ciptaan kita ni dengan ciptaan langit, ala azmiha, langit yang sangat luas, wa azmi ahwaliha, keliling langit yang sangat luas, bandingkan kita yang kecil dengan langit yang luas, yasir. Yasir maksudnya, ya Allah, tak ada apa-apa langsung kita ni. Bandingkan kita ni dengan langit atas tu, kita ni tak ada apa-apa. Langit tu Allah boleh buat sesempurna mungkin, sekadar nak hidupkan balik kita yang dah mati, nak hidup balik di padang mahsyar, mudah pada Allah Ta'ala. Beruntunglah kepada mereka yang dibangkitkan nanti dalam keadaan dapat redha Allah Ta'ala, dalam keadaan Allah naungi dengan naungan arash Allah Ta'ala. Dalam keadaan orang kelang kabut pada hari itu, kita pula dapat minum daripada tangan suci murni baginda sallallahu alaihi wasallam, air daripada telaga Al-Kautsar, insya-Allah. Wa idza kana kadzalika, apabila demikian itu, kecilnya manusia, ciptaan manusia banding dengan langit, fa'iadatuhum sahlatun, maka sekadar nak balikkan manusia daripada hancur kepada manusia yang sempurna di padang mahsyar nanti, sahlah, sangat mudah pada Allah. Fa kaifa yunkiruna zalik, macam mana mereka boleh engkar adanya hari kebangkitan? Allah suruh mereka tengok langit, fikirkan langit tu Allah cipta, tapi mereka masih engkar terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ka qaulihi ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Benar-benarlah ciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada ciptaan manusia yang kecil-kecil ni. Allah Ta'ala kata, ciptaan Allah Ta'ala, langit, bumi itu jauh lebih besar daripada ciptaan kita ni, manusia ni. Kita ni maha lemah. Gunung yang Allah Ta'ala cipta berada di bawah langit. Gunung tu kalau Allah gegar sikit saja, apa berlaku? Orang duduk atas gunung tu semua jatuh. Lemahnya kita. Laut ciptaan Allah Ta'ala, Allah datang ke tsunami sikit saja, apa berlaku? Kita semua kelang kabut. Teknologi pun tak boleh nak lawan. Kerana apa? Kerana manusia ni kita maha lemah, kita kena akui. Ibu-ibu, ayah-ayah, tolonglah kita akui kita ni maha lemah. Jangan sombong dengan Allah Ta'ala. 5 waktu kita jagalah sungguh-sungguh, paling kurang ibu-ibu, ayah-ayah, 5 waktu fardu kita tolong jaga sungguh-sungguh. Tolong jaga sungguh-sungguh. Kerja kita ni Allah Ta'ala uji. Jangan sampai kerja yang kita buat sampai kita abaikan tanggungjawab fardu kita. Jangan sampai apa saja aktiviti yang kita buat dengan alasan cari rezeki dan sebagainya melalaikan kita daripada memelihara solat fardu 5 waktu. Dan tolong sangat saya merayu ibu-ibu, ayah-ayah, tolong pesan pada ahli keluarga, pada anak-anak, pada cucu, tolong jaga solat. Tolong jaga solat fardu. Jangan sampai cucu kita, anak kita tak ke sekolah, lambat sekolah, kita marah bukan main. Tak solat subuh, kita tak rasa apa. Jangan sampai jadi macam itulah ibu-ibu, ayah-ayah semua. Kita kena jaga sungguh-sungguh agama kita dan keluarga kita. Banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Banaha, sampai banaha saja. Banaha, Allah Ta'ala yang ciptakan dia. Banaha, bana, membina. Allah Ta'ala telah membina. Nya tu langit-langit tadi. Allah yang cipta langit. Tafsir kata, ay rafa'aha 'aliyatan fawqakum muhkamatal bina. Allah Ta'ala telah mendirikan langit 'aliyatan, tinggi, fauqakum, atas kamu semua, kita semua. Siapa antara kita yang tengok langit, tengok atas tak nampak langit? Kita semua nampak langit. Langit itulah yang Allah Ta'ala masukkan, suruh kita fikir. Muhkamatal bina, sempurna, tepat. Binaan langit itu tepat. Kalau takkanlah orang boleh buat macam-macam pancaran gelombang lah, macam-macam berdasarkan, saya pun tak tahulah kan. Tapi macam mana boleh, bila orang kaji, macam-macam boleh dibuat dekat langit sana. Satelit ni kena pergi ke langit mana-mana, apa ni, awan sana kan. Ni semua ni bawah langit dunia lah, langit dunia. Bukan kita faham langit bumi ni. Langit bumi. Ni langit dunia ni seluruh galaksi, ada 4 galaksi Bima Sakti dan sebagainya, semua tu di bawah langit pertama baru. Itu pun kita tak mampu nak capai lagi, nak kaji langit pertama saja. Langit bumi ni lain cerita, langit bumi ni lain. Ni langit bumi, bukan langit dunia. Langit dunia ni yang seluruh galaksi itu bawah, masih bawah langit dunia lagi. Banyak lagi yang kita tak dapat nak kaji bawah langit pertama. Dalam satu kitab bagi tahu,
Langit pertama antara langit kedua jaraknya 500 tahun perjalanan baru sampai langit kedua. Langit kedua, langit ke atas 500 tahun perjalanan lagi. Jauh dia. Wallahu a'lam bisawab. Kita pun tak pasti, tapi yang pastinya besar ciptaan Allah Taala ni. Bila amdin, macam mana Allah cipta langit? Bila amdin, tak ada tiang, wala autad, tak ada pasak. Siapa cipta langit tanpa tiang, tanpa pasak, tapi boleh terapung dengan sempurna? Bintang-bintang pun terapung pada dia, planet pun terapung pada dia. Siapa cipta ibu-ibu ayah-ayah semua? Allah. Thumma zada fit tawdih wal bayan. Kemudian ayat seterusnya, ayat 28 hinggalah seterusnya, Allah Ta'ala menceritakan, menjelaskan mengenai kehebatan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Kita sambung lagi 2 minggu insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah ya. Setakat ini sajalah perkongsian untuk malam ni, yang baik daripada Allah Ta'ala, segala kekurangan hakikatnya daripada Allah Ta'ala, saya sandarkan pada diri saya sebagai adabnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.